Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang daripada grup 4 untuk subjek Engineering and Society. So, hari ini kita akan interview seorang engineer bernama Encik Yuzari Amin Beda. Ya, betul. Grup kami consist of 5 orang, iaitu saya, Muhammad Arif Musa. So kita ada Muhammad Alif dan juga Azila pada malam ini, dan juga lagi 2 orang iaitu Ihsan dan juga Ibrahim. Okay, jadi kita teruskan dengan soalan pertama kita. Bolehkah Encik kenalkan diri dan menyatakan nama, umur, bidang pengajian yang Encik pelajar dulu, bidang engineer yang Encik ceburi sekarang, berapa tahun pengalaman dalam bidang, nama syarikat tempat Encik bekerja sekarang dengan yang dulu, dengan jenis operasi atau perkhidmatan syarikat yang Encik sediakan. Okey. Ini panjang soalan pun panjang. Boleh data. Macam tadi dah perkenalkan diri tadi. Okey, nama saya Yuzari Amin Benda. Malaysian yang sekarang ni bekerja di luar negara lah. Umur 46 tahun sekarang. Jadi bidang pengajian yang kita mulalah untuk masuk pekerjaan ni ialah asalnya engineering. Jadi tapi kita angka dulu daripada universiti masuk ke specific training lah, aircraft maintenance engineering. So that's the bidang pengajian lah, untuk dapatkan kelayakan ataupun lesen untuk terus bekerja dalam bidang ni, which is the aircraft maintenance. Okay. So masa tu ni old school lah, standard lama dalam bidang aviation maintenance engineering ni. Dia tak perlukan apa-apa degree ataupun apa-apa diploma. Dia ada spesifik training ataupun requirement lah yang cakap monitor by National Aviation Authority, CAM, kan? Kalau secara global, dia punya main authority-nya yang panggil European lah, EASA ataupun FAA belah, kalau belah Malaysia cakap FAA. So 2 ni. So semua ni undang-undang untuk menceburi bidang aviation maintenance engineering memang regulate bawah United Nations Agency. So dia memang tak perlukan apa-apa degree ataupun diploma. Cuma konten atau subjek yang kita belajar tu sama je. Kita belajar matematik, advanced matematik, engineering matematik, fizik, semua tu belajar sama. Cuma dari segi kelulusan tu nanti dia tak akan bagi degree lah, dia bagi license. Jadi Uncle join start training ni tahun 2001. So mostly dia punya duration of study tu sama juga macam degree 4 tahun 5 tahun. So Uncle dapat Uncle punya first license tu tahun 2006. So 5 tahun study dan 2006 dapat license, dan dari situlah kita start our career and join the team buat maintenance untuk kapal terbang. Start sebagai junior engineer. Uncle spend dalam 5 tahun macam tu. And then from there, kita work our way up lah. Kita expand our knowledge, kita belajar dengan kawan-kawan, ada continuous training. Ada classroom lagi kena attend, banyak lagi ya. Kita dah belajar kapal terbang. Masa macam ni 5 tahun tu kita dah belajar. Tapi apa yang kita belajar 5 tahun tu, kita ada lagi, dia panggil repeating ataupun recurrent training. So every year kena belajar balik supaya tak lupa. Bila kita belajar kat universiti, degree, habis degree, okay, congratulations. Lepas tu up to you lah. Universiti dah tak ada attachment kan. Kita dah grad, kita dah keluar, terus kerja. So on your own. Tapi dalam aviation,
kalau bab pengajian ni, training, memang di continuous. Company itu sendiri akan kena bertanggungjawab lah dapatkan training ni untuk setiap staff dia. Okay, selama mana kita dalam company tu lah. Kalau kita pindah company pun, the second company tu pun kena ambil record kita, tanyalah apa yang kita dah belajar, dan dia orang kena prepare untuk continuous training lagi. So kena sentiasa up to date. So next one, nama saya dalam ni dekat Kuwait, kita berkhidmat dengan Kuwait Airways. Kuwait Airways ni pun dah lama dah beroperasi. Kalau sejarahnya 1945 lah. Much older than Malaysia Airlines, which is angka punya tempat kerja lama. So Kuwait Airways pun dia masih lagi regional premium ataupun national carrier untuk Kuwait. Kalau nak compare dengan Emirates ataupun Qatar, those are the bigger players, the biggest airline dekat region ni. So Kuwait masih lagi national service. Jumlah kapal terbang pun tak banyak sangat, dalam 30 plus. Kalau compare tu ada Qatar dengan Emirates, those are more than 200. Betul. So jenis operasi ialah ni lah, untuk aviation lah ataupun penerbangan awam. Alright, so kita teruskan lagi. Okay, apa yang membuatkan Encik pilih bidang engineering lah, bidang aviation ni? Okay, ini kena go back to time, masa muda-muda dulu kan, masa umur kamu semua ni, umur 18, umur 19, kita masa ni lah kita kena start know yourself lah. Sekarang kamu semua dah masuk bidang engineering, maknanya kamu dah tahu dah minat kamu ataupun kamu punya kebolehan lah, capability. Ada dua. So kalau dah minat engineering dan memang tetap capable untuk belajar engineering, itulah decision kita. Orang cakap kalau missing one of it ataupun dia kadang-kadang masalah juga kalau jadi budak pandai. Dia dah belajar banyak subjek kat sekolah kan. Dia belajar bio, dia belajar fizik, dia belajar kimia. So dia punya result tu macam open. Bila open, semua benda boleh belajar. Tapi kita kena ada minat. Which one yang kita minat? Sebab minat tu yang akan push kita untuk continue dalam bidang yang sama. Dan kalau minat som-som kuku sikit nak tukar, itu masalah daripada orang pandai. Jadi kalau bila dia minat tu terus, maknanya kita boleh continue untuk bertahan lama dalam bidang ni. Dan semuanya asal pada kita punya self reflection, yang kita ada question how it works. Kita tengok satu benda tu, how it works, dan kita interested nak tahu macam mana benda tu boleh function. Jadi itulah start to the point. So bila kita dah memang minat pada asas engineering tu, so any field pun boleh join. Aviation ke, ataupun motorsport ke, ataupun kapal laut ke. Jadi engineering ni lebih pada mechanical. Betul. Dan naturally mesti pada boys lah, budak lelaki kan, kita minat pada fast moving things. Betul. Moving things lah. How kita tengok kapal laut, macam mana besi tu boleh floating. Tengok kapal terbang, macam mana besi tu boleh terbang. Kalau orang tengok jabatan besar apa kan, macam mana besi kita boleh angkut besi tu cross the river, extend into the sea. So semuanya pada kita punya minat. Question asal how it works. Betul. Driver kita untuk pilih bidang yang kita belajar ni, which is engineering.
So lebih pada minat lah, minat mendalam yang kita berfikir. Kita asalnya minat. Asalnya memang minat. Tapi kalau kita nak explore balik kan, macam kita nak solve the problem. Kita punya insting ataupun dalam hati kita kan, kita ni pantang lah tengok masalah. Kan? Kenapa benda ni tak boleh buat? Kenapa orang tu boleh buat, kita tak boleh buat? So the basic skill yang actually behind the interest di belakang minat kita tu ialah kita ni tak tahan tengok problem. Untuk orang yang naturally engineering kan, mesti ada trigger lah nak solve the problem. Okay. Itu je. Okay. So soalan seterusnya saya pass pada Ila lah untuk soalan ketiga. Okay. Dalam kerja seharian Cik, kerja Cik lebih banyak fokus kepada teknikal atau lebih banyak berurusan dengan orang? Contohnya mesyuarat, bincang dengan tim atau klien. Boleh Cik ceritakan sikit? Okay. So ini kita spread out pada level lah, level bekerja tu lah. Masa bila kita dah belajar dulu, waktu kita grad ataupun macam bahagian angka dapat license tu lah, kita start belajar maintenance. So it depend on the position lah. Kalau entry level, masa kita masuk fresh grade ataupun junior engineer, memang kita akan terus kerja dengan apa yang kita belajar lah, which is buat penyelenggaraan kapal terbang tu lah. Kita belajar yang kapal terbang ni pun macam kita bercerita jugalah, yang setiap jadual, dia ada berjadual, penyelenggaraan berjadual. So setiap 500 jam ataupun 3 bulan ataupun 2 tahun, 6 tahun, kapal terbang tu kena masuk untuk maintenance. So sebagai junior engineer, memang masa tu kita akan check lah, kita akan buat inspection, cari corrosion, cari crack kan, dan cari tengok jadual penyelenggaraan tu apa kita perlu ditukar. Certain barang komponen memang dia dah bagi jadual lah. Okay, macam kita pakai kereta spark plug setiap 5 tahun tukar. Tayar tengok bunga dia, tayar kereta tengok bunga dia dah botak ke belum. So kita kena ukur cakap okay ni kena tukar, semua macam tu lah. So mostly it's about component replacement dan repair. Kalau kita tengok body kapal terbang tu, dia punya joint tempat-tempat dia rivet kan, ada crack ke, ada corrosion. So most of it is about technical lah, bekerja dengan mesin. Tapi then once we climb up experience, climb up the ladder, position, get promoted ke apa, so kita start engage dengan orang lah, mesyuarat. Apa yang kita expect tadi tu macam kita dah nampak summary dia kan. Okay ni, so kita kena buat report. Okay, buat report dia punya damage, buat damage assessment. So pass on kepada engineer lain yang bidang dia reliability or technical assessment. Dia akan bagi another repair scheme, repair plan, apa nak kena buat, nak potong mana, nak sambung mana, nak welding mana kan. So bila kita dah gain more experience, got promoted, so Angka dah masuk bahagian planning. Planning means Angka dah tak kerja dah directly yang dapat dengan kapal, tak ada direct hands on. So mostly Angka sekarang dia ada side yang tunggu report daripada bawah, daripada junior engineer yang dekat kapal tu. Dia akan bagi report dan tengoklah selain daripada maintenance tu, kita ada live monitoring lah mereka. Sebab kapal terbang sekarang kan modern, dia dah banyak sensor, dah banyak feedback. So kita boleh tengok dia punya performance tu dekat internet lah, portal, kita panggil portal. So kita sekarang bagian planning untuk power plant, engine kapal terbang. So semua input, kita gather banyak input daripada maintenance, yang daily maintenance ke ataupun weekly ke monthly, dan kita
compare dengan apa yang dekat portal online performance dia tu. So kita bacalah kita punya reading. Bila kita dah dapat reading dan compare juga banyak input lain daripada daripada jadual penyelenggaraan, jadual dia nak masuk. So kita sekarang banyak kepada planning, mesyuarat, kena cakap briefing lah pada management, jumpa klien tu which mean macam repair center, workshop. Kalau kita punya terms biasanya kita panggil MRO, maintenance and repair accreditation. So angka sekarang in between lah dengan management dengan external party which is the repair center. Kita tanya, okay, bila you punya tempat ada slot untuk repair kan, kita tengok, okay, tahun ni secara tahunan angka cakap dah tengok dah study, okay, tahun ni angka ada 8 enjin nak kena repair. So kita start lah calling dengan klien yang outside party. Kita dia tanya je bila apa slot yang ada, bila slot yang ada. So it's a way to kita tanya, kita pun bagi tahu, tadi tu 8 enjin bagi dah, okay, mungkin 2 bulan Februari, 1 bulan Mei, 3 bulan Julai macam tu. So kita share information untuk establish benda ni streamline. Engine to remove, terus masuk repair dan keluar balik. Itulah sekarang daily activity angka kat sini. So dia campur lah. Dulu yang kalau kat dulu dia ada hierarchy lah. Kalau orang bawah mesti direct hands on, practical lah semua. Bila dia naik semua dia paperwork. Betul. So macam mana-mana kita pergi, kita bekerja engineering ni bukan one man show orang cakap. Susah nak one man show. Kalau one man show tu DIY. Nak repair rumah civil, itu ada civil engineering lah tu. Nak repair rumah sikit, repair kabinet, pintu yang sengit ke apa kan, itu one man show, still engineering tapi one man show. Tapi kita masuk kepada modern engineering ataupun besar ni, yang besar, so it's never meant, kita tak boleh buat lah. Satu penting yang kita kena terima lah dalam engineering ni ialah human factor. Ada human factor. Human factor. So, semua orang ada limitation. Semua orang ada ikut caparan kita, range of kita punya capability kan, physically. So kita tak boleh buat semua orang semua kerja satu masa. So kita kena ada teamwork. So when aviation is involved ataupun any company ke apa, so it's a teamwork. Semua orang kena ada function dia, dan itulah semua orang kena bertanggungjawab lah. Completekan, it's a process, flow process. Orang daripada bawah ke atas, daripada atas ke bawah. So anybody satu chain of ni yang slow ataupun broken, so akan jadi problem lah jika. Betul. So cakap pasal human error, dia berkait dengan soalan seterusnya. Silakan Ila. Okay, soalan seterusnya, dekat tempat kerja Encik, pernah tak berlaku masalah kerjasama antara pekerja? Contoh no cooperation atau communication. Macam mana Encik atasi masalah ni? Okay, ini common lah. Ini masalah common. Mana-mana tempat pun. Tak kisahlah kita kerja kapal terbang ke, kita kerja kat bakery ke, buat roti ke apa kan. Kedai makan ke. So it's a whole, semuanya process flow. So kalau satu segmen atau satu individual ataupun satu office tu kurang perform, orang cakap, so akan jadi masalah. Ini memang common mana-mana. So kalau looking bagi orang yang manage ataupun overview the whole operation, so it's sama juga skill yang diperlukan ialah planning tu lah, planning skill. So planning skill ni actually kita kena manage resources. Apa key factor, apa key resources untuk
untuk menggerakkan proses tu smooth. So bila kita faham proses tu dan ada masalah timbul macam miscom ataupun delay, ya, so kita orang yang overview the whole operation tu sepatutnya cari solution lah. Kan, kena ini engagement personal lah orang cakap, sama ada dia jenis apa orang cakap, garang ke ataupun jenis negotiable ke apa kan. So it's about talking, ya. Kena discuss, kita kena pinpoint terus, panggil mana punca tu, kita panggil dia, kalau kita pergi cakap dengan dia kan, okay this one masalah apa, dia sakit, mungkin dia sakit hari tu sakit tapi dia datang kerja kan. So, orang yang supervise tu kena patutnya macam okay, acknowledge the problem dan dia kena cari orang yang ganti lah. Ganti dan of course lah, apa orang cakap, delay dah terjadi sebabkan orang tu sakit ya, kita pun miscom tak tahu ingatkan dia baik tidak kan, tu dah dia slow. So the after effect tu kita kena start communication balik lah, betulkan balik, recover. Okay, kena announce sebab mungkin proses ni sangkut dekat tengah-tengah, orang di hujung macam lori dah tunggu barang tapi barang tak sampai-sampai kan. So kita kena betul lori, okay, kita ada 1 jam delay, you pergi buat correction lain, I ambil lori next week macam tu. So orang tu masalah tu solve, minimum kita minimalkan apa dia punya impact tu. Betul. Macam saya baca kat sekarang, kat TikTok ada requirement engineer paling penting adalah critical thinking skill. So macam benda tu memang penting lah, kalau dari universiti pun kena ada, dari kerja pun kena ada kan. Yes. Itulah kita start develop benda tu dekat universiti, dekat early stages. Dan yang paling penting lagi, kita tahu, kita kena faham yang apa industri kita ni utamakan. Kalau macam walaupun teknologi tu berkembang ke apa, tapi faktor human factor tu kita kena acknowledge lah, jangan ignore. Safety, orang cakap safety. Dalam engineering macam tempat pun ada orang panggil apa, OSHA kan, Occupational Safety and Health. So nama lain dia, tempat-tempat lain, certain tempat nama dia orang panggil quality control, quality assurance. Skill yang sama. So dia kena balance. Apa yang kita buat, make sure jangan ignore bab safety. So okay. Safety dan critical thinking, dia kena cover semua aspek. Iaitu planning resources. Apa tu planning resources? First ialah time. Time is moving. Kita tak boleh nak tunggu dia. Time. And then manpower. Manpower tu kita punya teamwork, kita punya team. Seorang no show, seorang sakit, tak datang, apa kan? Apa impact dia? Kerja tu kita dah tahu seorang banyak. Tapi kalau seorang tak participate, seorang absent, kan? So workload tu akan spread out kepada yang balance yang tinggal lah, 3 orang. Kan? And then of course ni lah duit lah dekat apa, funding, nak bayar gaji semua nak buat payment smooth, itu satu hal. Lain-lain tu biasalah, depend pada work environment lah. Kalau office ada komputer, meja, tempat kerja tu sesuai tidak kan. Kalau macam orang construction, dekat construction site, open site, apa kena buat, apa nak bagi apa, kena buat cabin, satu shelter, tempat berehat, tempat bekerja. So semua tu kena manage dan kena fikir. Okay, so betul lah, saya pun setuju. So untuk soalan seterusnya, dia lebih kepada kebat sikit lah. Sorry agak panjang sikit. So saya pass kepada kawan saya Alip untuk soalan seterusnya. Okey Encik, pada pandangan Encik,
adakah pola perubahan dalam bidang engineering sejak beberapa tahun kebelakangan ini dan bagaimana perubahan itu memberi kesan pada masa depan? Seterusnya, bolehkah Encik kongsikan anggaran peratus perubahan dalam pekerjaan engineering di dalam Malaysia atau di luar negara? Itu sahaja. So, okay, engineering punya history secara random, secara general lah, memang berubah kan. Kita dari dulu kita tengok kalau baca civil, kita tengok berapa tinggi bangunan boleh buat. Eiffel Tower pun considered as a engineering marvel, kan? And then kita tengok dekat US Twin Tower tinggi-tinggi. Tapi zaman sekarang building tu semua dah lari tinggi lah. Kita ada Petronas Twin Tower, kita ada Dubai Burj Khalifa Dubai. So semuanya engineering ni berkembang sebab industri tu sendirilah. Kita start dengan masyarakat kita lah, individual. Kita belajar, ramai orang belajar, masuk college. So dari segi society tu sendiri makin ramai orang pandai. So that is resources, manpower yang dah berkembang. So Malaysia compare dulu dengan sekarang, kita dah makin ramai engineer, makin ramai orang educated, macam dah belajar, dah aware. So manpower, resources tu dah berkembang, kita ada banyak orang pandai. Bila macam orang pandai tu dia driven lah, dia driven banyak dari teknologi. Macam mana fabrication, pembuatan daripada kita punya satu hari sumber ialah sumber logam lah, sumber material ni kan, dari Lombong, biji besi ke titanium apa. So bila dah makin pandai, so kita dah develop new teknik macam mana nak mining lagi cepat, nak proses material tu lagi cepat. So all in all, semua ni combination. So the speed of technology increase, dan semua yang kita dapat dalam engineering ni pun ialah hasil daripada teknologi yang ada masa tu. Kan? Orang dulu kalau kita tengok Eiffel Tower, tahun bila pun kita tak ingat sangat exact date, tapi material yang dia ada itu je lah, besi. So dia susun besi sama-sama ke atas, kan? So dia kan, tapi besi je lah, cantik. Dari segi engineering ada masalah. Besi tu akan berkarat, dia kena angin, kena hujan, panas, sejuk kan. So untuk maintain structure Eiffel Tower tu memang ada maintenance yang kena buat. Ada orang naik atas, turun bawah, check mana crack apa, dia kena ganti balik, kena repair. So bila teknologi berkembang, kita ada kita incorporatekan plan untuk kurangkan maintenance. Kita ada new teknologi untuk kurangkan maintenance. Macam besi akan meraput, akan berkarat. So kita introduce coating. Ada orang yang dah belajar pasal fluid mekanik ke apa, kita buat insulation, jenis cat, kita cat, so buat protection untuk kurangkan. Di dalam bidang kapal terbang pun semua ni pun ada juga. So kapal terbang tu besi, yang terbang ke atas bawah, pressure terbang, pressurized vessel. So bila ada teknologi yang baru, so design kapal terbang tu pun makin moden, makin selamat orang cakap. So bila semua ni everything improve, so kita boleh buat bigger airplane. Tu yang kita dapat sekarang ni yang dekat Airbus A380 full double deck, kan? Kalau dulu yang kecil-kecil je semua kan. Tapi bila dah ada improvement, design tu boleh berkembang. Boleh buat berapa tingkat lah, 2 tingkat dulu buat. Boleh buat 2 tingkat. Dan kalau kita nak tengok tempat lain pula, macam SpaceX lah, Elon Musk kan, SpaceX rocket,
macam mana roket tu boleh return balik. Dulu kita tengok roket tu take off, lepas tu dia punya fuel, dia punya fuel tank tu separate, and then landing mana-mana lah, tak tahu mana dia jatuh, kena pergi cari. Tetapi teknologi yang berkembang tu dapat tolong kita redesign balik benda tu supaya fuel tank tu patah balik ke tempat yang kita nak. So engineering Marvel memang sentiasa akan bertingkat lah dari dulu sampai sekarang, dan cuma rate of change berapa tahun teknologi tu berkembang, yang tu yang kita sekarang cakap kamu lah, generasi kamu yang nanti akan experience. Betul. So kena catch up, sentiasa kena catch up, aware, baca berita, baca news, baca journal, mana-mana achievement. Mostly benda-benda ni kalau untuk level kamu, mungkin kamu boleh tengok pada competition lah, mana-mana robotic competition atau apa-apa research. Sebab teknologi ni dia tak boleh solvekan satu problem. Dia macam cabang industri tu. Robotik lebih kepada electrical ataupun sensor, tapi orang lain kena fikirkan macam mana nak benefitkan orang ni punya design kepada kita punya design. So bila ada cumulative cooperation, so the whole industry ataupun the whole engineering akan berkembang. Betul. So Uncle dah jawab juga lah yang next question tu, peratus perubahan dalam peluang pekerjaan. So yang ni engineering takkan stop berkembang. So engineering sentiasa akan perlukan new people. Jadi demand untuk engineering tu sangat tinggi. Cuma kita kena prepare awal apa industri itu perlukan. Sekarang untuk nak buat calculation bila kita compare dengan dulu, engineer tu yang buat calculation. Tapi sekarang dah ada AI ataupun komputer. So that calculation, sebab dulu calculation human calculation masih consider slow. Dulu tak ada komputer, memang semua engineer akan buat calculation, buatlah drawing, fikirlah berapa dia punya torque, berapa dia punya force, kan. Tetapi semua tu dah ada dalam AI, dah ada dalam komputer. So, cuma sekarang function engineer tu ialah untuk handle the AI operator. Kita kena tahu apa AI atau apa software tu boleh buat dan apa software tu tak boleh buat. AI boleh kira lah berapa load kita nak pasang rangka bumbung apa semua kan. Boleh kira load. Tapi AI tak boleh naikkan rangka bumbung tu atas rumah. Betul. So masa perlukan orang lagi, engineer. So engineer, tak adalah kita nak kata engineer yang panjat bumbung tu kat kayu kan. Tapi engineer tahu the process flow, apa yang perlu buat, apa yang diperlukan dan bagaimana nak buat. So, pekerja lah. Pekerja labor dia akan energy lah, most pada energy. Itu pun in the future akan ditukar. Ataupun yang sekarang ni ada robot-robot ni kan, robotik ni. The reason dia buat tu macam-macam application lah. Kalau dia buat robot tu memang successful, ni robot-robot ni lah yang akan buat kerja. Tapi still sebagai manusia kita kena monitor juga. Tak boleh 100% trusted robot ni angkat besi tu pasang ke rumah, ketuk paku semua kan. Cuma dari situ memang teknologi dia cuba kurangkan lah human error. Semuanya nak alihkan kepada robot ke teknologi kan. Kita sendiri kalau kita self prepare untuk
apa, untuk menghadap perubahan tu, maknanya kita ada peluang, masa banyak peluang untuk involve dalam engineering ni. Cuma level kita bukan lagi lah dekat, bukan lagi dalam dekat site ke apa kan, cuma duduk dalam bilik je. So betul lah macam Akif cakap tadi, ada kena ada manpower, kena ada technical skill, soft skill, semua tu masih penting walaupun kita dah ada AI apa semua. Betul. AI tak boleh replace dia. AI tu tool saja, komputer lah, teknologi ni semua tool saja. Tool dia memudahkan kita buat kerja. Mm-mm. Tapi dia boleh replace. Soalan Nasah sekali. Untuk soalan yang terakhir, Cik, apakah nasihat Cik untuk kami dan student ni dalam bidang engineering yang akan bekerja dalam dunia engineering nanti? Boleh bagi nasihat untuk kami tak, Cik? Okey, nasihat ni dari awal, macam aku cakap awal tadi, first of all, minat untuk solve the problem ni kena ada, bukan minat untuk lari dari problem. Kalau nampak problem, lepas tu dia buat tak tahu tu, dia tukar buat benda lain kan. Itu tak boleh lah. Ini kena responsible. Kita minat, tak kisah benda tu, problem tu punca dari kita ke punca pada orang, tapi kita minat untuk solve the problem. Tu first kali lah. Bila you dah ada tu, dan you memang dah belajar sekarang, dah ada skill, so the knowledge kita boleh belajar. Consistent learning, consistent practicing, insyaAllah masuk ke engineering. Tapi kalau you punya priority untuk cakap benefit ataupun gaji, masih consider tinggi lagi, cuma bidang tu kena betul lah. Dia punya field of practice tu kena betul lah. Kita banyak-banyak ada electrical kan, electrical, civil, petroleum, aviation, shipping, semua tu ada dia punya rate lah. Itu semua lebih pada bab ekonomi. Walaupun kita belajar engineering, tapi it goes back to ekonomi lah, supply and demand. Berapa kalau and then dekat mana that market, mana kita placement kita lah, engineering kita placement. Kita dah belajar, kalau kita dapat placement ke NASA ke SpaceX mungkin tinggi. Yang belajar komputer, IT, software engineering ke ataupun IT, kalau dia dapat placement dekat market Google, international punya ni, maknanya payment tu lain lah. Tapi yang first, yang paling penting untuk spesifik soalan ni, apa nasihat untuk masuk dunia engineering ialah first ialah minat. Ada orang memang tak boleh kan, dia tengok mesin. Ada orang memang kan, macam kita ada kawan-kawan yang kerja finance ke business ke apa kan, dia bawa kereta hari-hari pergi sana pergi sini kan, tapi tayar pancit dia tak kerti buka. Sebab dia tak minat, dia punya minat dia tak pada kereta tu. Dia nak kan, kita tahu apa yang kita bawa hari-hari, naik motor ke naik kereta ke, kita tahu. Kalau dia breakdown, what's the next step? Kan, kita boleh solve the problem sendiri ke, atau kita perlukan bantuan dengan tu. So kita tahu. Dan certain orang dia tak tahu. Sekarang macam mesin tu, kereta tu sebagai mesin, dia untuk pakai je. So that's the difference antara minat dengan user biasa. Okay. Sekarang dia memang fokus dia kat benda lain je. Macam engineering memang kena kita kena pay extra focus, interest pada benda yang kita buat tu. Minat lagi, Cik. Okey, Okay. saja daripada kami.
Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Encik Izari Amir yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi interview ini. Mari kita bersama. Okey. Kena blur background apa? Tak apa, boleh. Ha? 1, 2, 3. Lagi sekali. Dapat. Lagi sekali. 1, 2, 3. Okey, terima kasih, Cik. Okey. Okey, terima kasih semua.